Jadi dah dekat sebulan lebih dah aku gunakan Nothing Phone 4a Pro ni sejak daripada majlis pelancaran rasmi dia dekat London itu yang aku pergi tu. And sepanjang aku gunakan smartphone ni, ada few benda yang aku suka dan ada juga few benda yang aku tak suka. Contohnya, aku suka dia punya design, tapi dalam masa yang sama, aku tak suka dia punya design. Dan aku suka kamera dia, tapi dalam masa yang sama, aku tak berapa suka kamera dia. Aku suka Glimmetric yang lampu kan, macam ni, lampu-lampu kat belakang ni. Tapi dalam masa yang sama, yang macam korang boleh teka lah, aku tak suka lampu metrik kat belakang ni. Maka salam guys, muas semalik di sini. Aku tahu korang mesti pening apa benda aku cakap ni kan. Even aku sendiri pun sebenarnya agak pening juga dengan apa yang aku nak cuba sampaikan ni. Jadi hari ni aku akan review Nothing Phone 4a Pro ni. Maka tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan video ini. Let's go. Okay, so pertama sekali benda yang penting, harga jualan. Harga jualan ni memang penting, korang dengar betul-betul. Nothing Phone 4a Pro ni dijual pada tanda harga jualan rasmi RM2,299 untuk model 12GB RAM dan 256GB internal storage. Yes, nampak macam tak masuk akal kan harga dia tu kan. Sebab yalah, bagi aku harga dia memang agak murah kot. Cuba korang tengok design dekat belakang ni. Dia memang tak nampak macam sebuah smartphone yang berharga RM2,299. Nothing Phone 4a Pro ni sekarang dia gunakan rekaan metal unibody, flat surface, boxy style dekat tepi-tepi smartphone ni. Nipis 7.95mm saja tebal dia. Lepas tu dekat bahagian kamera belakang tu, dia masih lagi ada design signature transparent nothing tu. Glimmetric pun masih lagi ada. Lampu record video pun masih ada juga, berkelip-kelip bila kita record video. Kedudukan button, sekarang dia dah ada perubahan sikit lah. Power button dengan volume button dia letakkan selari dekat belah kanan. Ada kemudian essential button dia orang alihkan ke belah kiri. Yang mana aku rasa ini adalah langkah yang sepatutnya dia orang ambil daripada dulu lagi. So tak adalah tak sengaja tertekan essential button tu kan. Padahal aku nak tekan power button. So approach dia orang ni kali ni memang nampak fresh lah. Sebab Nothing dia tak pernah lagi keluarkan design yang macam ni. Design yang kawinkan dua jenis filosofi, transparent dan metal unibody. Dan tak over rasanya kalau aku katakan yang mana design Nothing Phone 4a Pro ni dia lebih cantik lah kalau nak dibandingkan dengan Nothing Phone 3. Yang mana Nothing Phone 3 tu dia kategorikan sebagai smartphone flagship lah yang dikeluarkan pada tahun lepas. Tapi walaupun aku suka dengan design dia ni, walaupun aku cakap yang mana ini adalah design yang paling terbaik lah yang pernah Nothing keluarkan, aku juga ada mixed feeling lah pasal rekaan dia ni bila aku dah gunakan smartphone ni daily basis kan untuk penggunaan seharian. So pertama benda yang aku tak suka, dia punya finishing dekat bahagian belakang ni, dekat metal ni kan. Dia memang fingerprint magnet. Dia punya fingerprint magnet ni dia bukan biasa-biasa punya fingerprint magnet. Dia memang level annoyed punya fingerprint magnet. Yang mana kalau kita selalunya smartphone yang bila kita letak memang dia nampak cap jari. Tapi lepas kita dah lap tu semua, dia jadi clear lah. Tapi material yang digunakan, finishing yang digunakan pada Nothing Phone 4a Pro ni, walaupun kita dah lap, disebabkan yelah tangan kita ni ada minyak-minyak tu kan. Walaupun dah lap, kita still boleh nampak kesan minyak-minyak tu. Benda ni simple, tapi di mata aku memang aku rasa dia sangat annoying. Lepas tu yang kedua, bila dah gunakan metal unibody ni, maksudnya memang tak ada peluang lah kita nak tengok wireless charging. Aku tak tahulah kalau korang mungkin tak kisah pun dia tak ada wireless charging, tapi untuk aku memang kisah lah dia tak ada fungsi wireless charging tu. Tapi aku akan bagi kelonggaran sikit lah, sebab aku faham juga yang mana A series ni memang daripada dulu lagi tak ada fungsi wireless charging. So yang ni aku kira macam yalah, abang pejam mata lah kan. Okey lah, tarik balik lah. Benda ni tak kisahlah. Kedua tu padahal lah tak make sense lah. Aku kata aku complain pasal dia punya wireless charging tu. Cancel lah. Tapi satu benda yang aku tak boleh cancel, kira menjadi masalah yang kedua yang aku memang tak boleh nak cancel adalah dia punya IP rating dia. Nothing Phone 4a Pro ni IP rating dia hanyalah IP65 sahaja. Meaning dia boleh terdedah untuk kena air tu semua, air hujan tu semua memang tak ada masalah. Cuma dia tak boleh nak rendam masuk ke dalam air. Yang mana aku agak kecewa sikit sebab kalau kita tengok pada price point macam ni dekat pesaing lain, dia orang dah bagi sampai IP68 kan, IP69. Yang mana dengan IP rating yang tinggi ni, yalah korang akan rasa macam stress free lah bila gunakan smartphone ni. IP65 ni okey je kan. Tak semua orang nak pergi campak phone dia orang masuk dalam air. Tapi alangkah bagusnya kalau dia bagi IP68 kan. Dia akan jadi
peace of mind lah bila gunakan smartphone tu untuk daily usage. Untuk kamera pula, ada 3 dekat belakang ni kan. Kamera utama 50 megapiksel Sony LYT710 f1.9 dengan OIS. Kamera ultrawide 8 megapiksel Sony IMX355 dengan keluasan 120 darjah dan kamera periskop 3.5 time optical zoom Samsung JN5. Now, untuk kamera ni aku memang tak nak banyak sangat cerita berkenaan dengan kualiti gambar. Untuk harga jualan dia tu, apa yang ditawarkan oleh Nothing Phone 4a Pro ni memang dah cukup memadai. Personally, aku memang tak ada isu sangat pasal kamera dia ni. Yes, kadang-kadang tu memang dia adalah kurang inconsistent sikit lah, terutama dekat bahagian implementasi HDR dia. Ada kemudian kadang-kadang dia punya exposure gambar tu pun macam tak kena dengan apa yang aku nak. Tapi aku rasa masalah ni dia tak terlampau kritikal sangat. Kadang-kadang memang minima je. So, dia bukan isu yang besar lah untuk aku. Apa yang aku lebih nak tekankan adalah yang mana Nothing akhirnya dia sedar kan, yang mana dia perlu berubah mengikut zaman. Nothing sedar yang mana consumer sebenarnya dia tak nak kamera smartphone yang accurate kan. Contohnya macam iPhone, macam kamera daripada Samsung, kamera daripada Pixel, yang mana dia orang terkenal dengan gambar-gambar yang mempunyai warna yang accurate. Yes, ada segelintir yang memang memerlukan gambar yang warna accurate lah kan. Sebab yalah kan, mungkin dia orang nak ambil gambar tu, dia orang nak buat further editing kan, nak masuk dekat dalam Photoshop ke, nak masuk dalam Lightroom ke untuk edit gambar, manipulate gambar tu untuk jadi cantik. Yes, aku tahu ada orang yang memang macam tu. Tapi kebanyakannya, boleh kata majoritinya tak ada ambil pot pun pasal benda ni. Bagi dia orang yang penting adalah bila dia orang ambil gambar tu turn out terus cantik kan. SOOC, straight out of camera, terus lawa. Tak payah nak buat editing yang melampau, terus boleh post dekat social media. Dan Nothing, dia tahu, dia dah boleh nampak dah game ni. Yang mana sekarang orang memang dah tak kisah dah pasal colour yang accurate tu. Jadi apa yang dia orang buat? Dia orang memperkenalkan kira preset lah kan. Preset filter-filter gambar yang aku boleh kata dia kreatif lah. So preset warna ni korang kena pilih before gambar tu diambil, and then kemudian dia akan bake in terus dalam gambar yang korang ambil tu lah. By default memang dia tak adalah banyak sangat pilihan yang ada. Tapi yang menariknya berkenaan dengan Nothing ni adalah dia orang ada community yang besar, yang mana dia orang dah kira siap-siap lah buat preset yang cantik lah. Even dia orang ada preset untuk color Fujifilm. So bila dia ada color untuk Fujifilm, of course lah kan, abang mesti kena try lah kan. Abang pengguna Fuji. Secara jujurnya preset yang diorang bagi ni, macam VJ Fuji tu, dia tak adalah accurate pun macam kamera daripada Fuji. Tapi at least kita boleh dapat vibe macam Fuji punya color lah. Korang ada banyak pilihan filter yang korang boleh pilih. Apa yang perlu korang buat adalah korang pergi dekat mana-mana community yang ada buat preset ni, dan korang scan je dia punya QR dia. Yes, benda ni bukan lagi baru. Memang dah lama dah sebenarnya dia ada dalam smartphone Nothing. Tapi yelah, tak salah lah aku nak share dekat korang kan, supaya mungkin kalau korang baru mengenali Nothing, korang tahulah antara kebolehan yang dia ada, iaitu preset dia memang cun-cun semuanya. So dengan filter-filter ni kita akan dapatlah gambar-gambar yang mempunyai warna-warna yang unik lah. Nak nampak lebih extra warm pun boleh, nak nampak macam Fujifilm color pun boleh. Benda ni bagi aku dia simple tapi sangat best untuk digunakan. Cuma benda yang aku tak suka berkenaan dengan filter dia ni ada 2 je. Pertama, aku tak suka dari segi dia punya preview untuk pilihan filter tu lah kan. Dia letak gambar macam tu. Ya, aku tak berminat kan. Aku lagi suka kalau dia terus tunjuk gambar yang aku nak ambil tu kan. Kita pilih terus, dia boleh, yelah, ya kau faham lah apa aku cakap kan. Kita boleh preview terus gambar yang kita nak ambil tu. Senang kita nak faham warna apa yang kita nak, betul lah. Lepas tu yang kedua benda aku tak suka adalah, boleh kata setiap kali aku pilih filter-filter yang aku nak tu, bila aku nak ambil gambar, preview yang ditunjuk tu tak sama seperti gambar yang aku ambil kan. Masa preview tu kebanyakannya bila aku guna preview dia tu, nampak gambar tu macam agak kurang cantik, macam buruk sikit. Tapi bila aku dah snap dan then aku pergi ke gallery, bila dia dah habis proses gambar tu turn out to be cantik. So yalah, aku tak tahulah ni adalah masalah dari segi limitasi dia punya chipset ke, ataupun Nothing OS tu punya masalah ke. Tapi kalau boleh di-improve pada masa akan datang adalah lebih baik. Yang satu lagi aku tak suka adalah dia punya shutter sound. Daripada dulu aku memang tak berkenan lah kan. Kalau korang dengar, tak tahu lah, untuk aku personally aku memang tak berapa suka. Dia macam terlampau bold sangat, terlampau menjerit sangat. Aku lagi prefer kalau dia boleh bagi beberapa pilihan bunyi lain yang aku boleh gunakan. Tapi so far itu saja pilihan yang ada. And yalah, untuk aku memang aku matikan je lah bunyi sound tu. Benda tu boleh dimatikan dalam setting. So bila off tu,
terus tak ada bunyi Untuk video pula, yang ini memang bukan kekuatan Nothing daripada dulu lagi lah. Aku rasa semua orang pun tahu. Bagi aku kualiti video dia just biasa je, but at least sekarang ni kita boleh gunakan few filter lah dalam video tu kan, yang preset aku cerita tadi tu. Resolusi rakaman pun dia tak adalah tinggi, 4K boleh pergi sampai 30 frame per second saja. Itu pun hanya untuk kamera utama dengan periskop. Kamera terawat dia boleh pergi sampai 1080p saja. Kamera selfie langsung tak boleh rekod 4K, dia boleh rekod 1080p juga. Aku rasa benda yang paling turn off lah berkenaan dengan capability video, rakaman video dia adalah dia punya auto exposure dia yang sentiasa berubah secara drastik lah, yang membuatkan aku rasa macam kan. Aku rasa macam annoyed gila, kejap terang kejap gelap tu kan. Aku tak berapa suka lah benda tu. Sebelum aku nak cerita dengan lebih lanjut berkenaan dengan Nothing OS 4.1 yang terbaru ni, aku rasa elok lah kiranya kalau aku cerita berkenaan dengan spesifikasi lain yang terdapat pada Nothing Phone 4a Pro ni. Jadi untuk skrin hadapan dia 6.83 inci AMOLED dengan refresh rate 144Hz. By default dia run 120Hz saja. Dalam game tertentu saja baru dia akan kick in 144Hz tu. Peak brightness boleh pergi sampai 5000 nits. Yang ini pun dia akan depends pada app tertentu baru dia akan kick 5000 nits tu. Bezel size sama nipis. Pada keseluruhan skrin membuatkan smartphone ni nampak lebih premium dan kualiti skrin dia sangat baik lah, dengan color dan kontras yang secukup rasa. Chipset digunakan Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4. Geng baik beli mesti akan menggelitik sebab pada harga ni ada smartphone lain yang boleh bagi chip yang lebih powerful lah. Tapi bagi aku Snapdragon 7 Gen 4 ni dah terlebih daripada cukup dah sebenarnya. Asalkan chip tu dia boleh carry smartphone ni dengan cemerlang, bagi aku memang dah cukup bagus lah. Bateri pun besar 5080 mAh dan dia support fast charging 50W. Jadi bateri tak ada isu lah, bateri dia memang tahan lama. Cuma bab charging tu je, bab charging tu yelah, apa komplain sikit lah 50W tu okey, tapi come on lah Nothing kan, at least untuk harga ni yelah bagilah laju sikit kan. Awak ni janganlah kedek sangat kan, jangan jadi macam Samsung, bagilah laju sikit kan. At least bagilah 80W ke atas ke, sedap lah sikit nak charge tu laju. Okay, so next time tolonglah bagi laju sikit, okay? Baik, untuk software Nothing OS 4.1, what's new? Sebenarnya jujur lah kan, dia tak ada banyak sangat perbezaan kalau nak dibandingkan dengan Nothing OS 4.0. 4.1 ni dia lebih kepada refinement. Nothing OS 4.1 ni dia still look super cool. Contohnya macam UI dia clean gila, minimalist design kan. Kita boleh customize icon pack, lepas tu dia punya animation pun smooth, ada resizable quick setting, boleh ubah bentuk folder, ada banyak pilihan widget yang unik. Yang dia orang refine sebenarnya adalah lebih kepada benda-benda lain. Contohnya, lock screen sekarang katanya dia lebih banyak customization yang boleh dibuat. Lepas tu dalam gallery sekarang kita ada AI eraser, so kita boleh delete orang yang photo boom dalam gambar kita. And then ada preset baru, cinematic style. Dalam preset tu untuk filter gambar tu ada live update real time info dekat lock screen. Kalau order Grab ataupun gunakan Google Map contohnya, kita boleh tengok progress tu dekat lock screen. Dia juga ada essential search. So kalau kita swipe ke atas dekat dalam drawer ni, kita boleh gunakan AI untuk search apa yang kita nak dan dia akan terus bagi jawapan on the spot. So overall Nothing OS 4.1 ni dia memang tak mengecewakan lah. By the way, kalau korang tertanya, Nothing bagi 3 tahun untuk major software update and kemudian 6 tahun untuk security patch update. And then last kali, kalau kita sembang pasal Nothing Phone 4a Pro ni, kita wajib juga untuk sembang berkenaan dengan glyph matrix dan essential space. Untuk essential space ni, dia punya dedicated button dia macam aku cakap tadi lah, dia dah ubah dekat belah kiri ni, bagus. So kalau korang tekan sekali dia akan screenshot, ataupun korang tekan lama-lama dia akan buat recording, dan kalau korang tekan 2 kali dia akan terus masuk ke dalam app Essential Space. Essential Space ni dia lebih kurang macam journal lah, yang mana kita boleh letak apa benda segala yang kita jumpa dekat dalam online, dekat dalam ni lah kan, screenshot ke ataupun korang punya teks ke, korang punya audio, yang mana audio tu pun dia akan terus ubah, automatic ubah, jadikan dia dalam bentuk teks. Kalau korang screenshot tu, kadang-kadang dia ambil data daripada screenshot tu, dia akan ringkaskan. So macam-macam benda yang dia buat, tapi to be honest dengan korang, aku memang tak gunakan benda lah ni. Mungkin benda ni dia tak applicable lah dalam lifestyle aku sepanjang aku gunakan smartphone ni. So
Yalah, sorry sikit lah. Yelah, aku kena clarify lah, bagi tahu lah kat korang terang kan. Tapi tu akulah kan. Kalau korang memang jenis yang berminat, korang suka buat macam journal-journal tu semua, yalah, ikut korang lah kan. So kalau korang suka buat benda tu, at least korang happy lah, sebab benda tu dah built in terus ada dalam Nothing OS 4.1 ni. Lepas tu glyph metric dekat belakang ni, dia bukan sekadar hiasan je. Dia boleh tunjuk macam-macam lah kan. Kita boleh tengok notification, timer, battery, volume indicator. So overall kira menarik lah. Dia lebih kurang macam, ya, benda ni memang salah satu daripada identity Nothing tu. So benda ni memang cool, tapi dia bukan untuk semua orang. Contoh macam aku lah kan, seminggu pertama pakai memang excited kan. Kalau boleh kat semua orang kita nak tunjuk kan, yang mana ada fungsi glyph metric tu kan. Acak-acak nak pakai lah. Kau akan tunjuk dekat kawan, aku tunjuk dekat anak-anak aku kan. Dia macam, bapak, style gila kan. Yalah, tak adalah dia cakap macam tu, tapi lebih kurang macam tu lah aku punya anggapan dekat dalam otak aku kan. Tapi lepas sebulan, dia dah jadi tak, aku memang tak ada guna pun fungsi dia tu. In fact, aku terus lupa yang mana dia ada fungsi glyph metric dekat belakang ni. So untuk aku, glyph metric ni dia bukan selling point utama untuk korang consider untuk beli, tapi bagi aku dia penting sebab dia adalah part of identity untuk Nothing tu. Jadi macam aku memang takkan gunakan fungsi glyph metric tu, tapi aku nak dia ada sebab glyph metric is Nothing. Jadi kesimpulannya, kita dah sampai penghujung video. Overall aku boleh kata yang mana aku rasa Nothing berada dalam landasan yang tepat lah untuk dia punya A series ni. Dia tahu yang mana dia susah nak bersaing dengan kalangan rakan-rakan smartphone flagship yang ada sekarang ni. Kita boleh nampak yang mana Nothing Phone 3 memang kurang sikit mendapat sambutan. Dia ada feature flagship yang memang cukup powerful, tapi disebabkan dia menggunakan chipset level yang bukan flagship, orang macam mempertikai kan dia punya harga jualan dia tu. So apa yang diorang buat tahun ni untuk Nothing Phone 4a Pro ni tepat bagi aku lah kan. Dia datangkan dengan build yang memang nampak flagship. Dia tak ada ciri-ciri penuh flagship tu, wireless charging tu semua tak ada. Yes, aku faham, tapi dia nail lah dekat benda-benda lain dari segi dia punya rekaan dan dia punya software dia. Aku rasa Nothing buat keputusan yang bijak, yang mana dia orang decide untuk tahun ni dia orang tak keluarkan smartphone flagship. Kemudian datang soalan yang seterusnya, adakah patut korang beli Nothing Phone 4a Pro ataupun Nothing Phone 4a? Jawapan mudah aku terus bagi keputusan lah kan untuk korang pilih. Pilih Nothing Phone 4a Pro. Reason dia mudah, sebab korang perlu tambah RM300 saja berbanding dengan Nothing Phone 4a. So dengan RM300 tu, korang akan dapat slightly better performance, korang akan dapat design yang lebih nampak mewah, dan kemudian korang akan dapat design unibody metal. And aku rasa RM300 tu memang berbaloi. Tapi kalau korang rasa yang mana semua benda tu korang tak kisah, korang tak perlu, RM300 punya saving tu ada lagi penting, dan pejam mata angkat je lah Nothing Phone 4a. Either phone mana-mana korang pilih, korang akan dapat pengalaman yang sangat best. Plus pilihan warna pun best juga dekat Nothing Phone 4a ni. Personal favourite aku adalah warna biru, and then kemudian warna baru dia, warna pink. Aku rasa warna pink tu memang lawa. Tengok dalam gambar lain, tapi bila aku pegang betul-betul, warna dia memang cun. Untuk yang Pro, warna favourite aku adalah warna hitam ni lah. Tapi korang ada dua lagi pilihan warna yang korang boleh pilih. Jadi kalau korang berminat, aku akan letakkan link pembelian dekat dalam description box di bawah. Jadi guys, aku rasa sampai di sini saja video kita untuk hari ni. Macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.